Selamat datang ke Smell and Tell. Hari ni kita ada Menteri Kewangan Gen Z. Letup-letupan Abang semua orang di TikTok dan juga di platform media sosial yang lain. Betul. Kita ada abang kita, Makno. Hai, apa khabar? Thank you Riha jemput kita di office yang baru, yang cantik, yang wangi ini. Terima kasih sebab datang. Betul. Thank you so much pagi-pagi ni. Walaupun kita belum on lagi, kita dah kena bercakap. Kita kena bercakap dah. Yang penting Allah bersama Riha. Allah bersama Makno juga. Ya betul. Allah bersama kita Riha. Kita doakan je lah untuk kesejahteraan hidup kita. Kita doakan, insyaAllah amin. InsyaAllah amin. Amin. Okay. Hari so, ni, apakah kita punya tugasan pada hari ini? Okay, tugasan kita hari ni. Tugasan kita pada hari ini adalah? Hari ni kita nak mencari Makno punya one true love. Okay, cantik. Cinta hati Makno daripada kita punya banyak-banyak perfume dekat bawah ni. Yang dibenci tu dah tahu dah. Yang dibenci, I dah tahu dah you benci perfume macam mana. So, kita bagi accurate apa yang Makno akan bawa hari ni. Okay, cantik. Cantik. Sambil-sambil bau, sambil-sambil borak lah tajuk album. Betul. Betul, takkan nak bau saja. Bosan. Bosan lah, adik. Kita nak dia ada... Kita nak dia ada sambil bau, sambil borak, sambil kita hencap apa yang patut dihencap. Tapi I rasa Riha, waktu pertemuan kita yang kali pertama tu, you dah bila I dah explain semua tu, I rasa you dah macam dah agak-agak tahu dah I punya taste, bau dan sebagainya kan. Yang penting kita anti bau sekolah menengah. Dia tak suka. Makno tak suka. Setiap kali Makno bau budak-budak sekolah menengah, budak-budak pergi tuition, dia rasa macam hidup ni serabut sangat. Serabut lah. Sebab dia tak ada kan. Kau faham tak? Bau-bau chewing gum ni maaf cakap. Minta maaf cakap. Makno memang anti. Okay. Kita akan mulakan. Kita kena warm up dulu Makno. Warm up dulu hidung kita. So kita bagi something yang dia tak adalah keras sangat, dia tak adalah lembut sangat juga. Okay. Tapi dia memang abang-abang, dia memang bau-bau yang you bau. Okay. Kita spray dulu. Dia abang-abang ke DBSP penuh lah ni. Dia tak ada kira BSP penuh sangat sebab dia technically baru bekerja. Oh, baru bekerja. Tapi dia macam dah like 2-3 tahun dia dah junior executive. Okay, junior exec. Boleh bau tak? Okay. Dia bau ni lah. Bau empat sekawan tu apa? Empat sekawan? Ada apa? Bunga lawang, bunga cengkeh. Macam tu. Bau bunga lawang? Tak ada bau cengkeh-cengkeh? Bau cengkeh? Is it? Is it cengkeh? Ini nama dia Blue Aqua by Sugar tapi Bomb. dia semakin lama kita biarkan dia di udara, dia dah semakin sedap. Tadi dia macam kau thread memang very strong. Tapi kau jangan terus bau. Betul lah, dia ada bau. Bukan, dia ada bau ni. Kalau kau tergigit tu, kau hidup kau dah macam... Oh, cardamom. Pelaga. Cuba. I bagi you satu yang memang bau pelaga betul. Sekejap sabar. Dia bukanlah pelaga betul. Betul lah, dia bau buah pelaga. Tapi dia very soft punya buah pelaga. Tak tahu lah di hidung I lah dia bau macam buah pelaga. Tapi dia memang fresh. Betul lah, dia memang fresh. Dia memang bau yang macam di pagi hari yang kau baru nak start kerja. Itu. Kan? Tak tahu nak pakai perfume apa, tak nak pening-pening, kita ambil perfume ni. Betul, dia tak pening, dia tak pening, dia tak meloya. Tak meloya. Tapi dia abang-abang lah kan? Abang-abang. Tapi betul lah macam you cakap. Muda. Betul? Bau orang muda yang duit dia so-so saja. So kita bau bagi. macam Taufik. Ada Taufik kat sini? Bau macam Taufik? Okay, Taufik macam bau Taufik lah. Sebab Taufik kan muda. Taufik umur apa Taufik? Tengok udah kata dah. 25. Dia range 25 tahun. Lelaki tu nama Taufik. Nama Taufik 25 tahun. Duduk satu kaki je disilang. Satu kaki dia biar. Okay, so kalau itu namanya Taufik. Okay, Taufik. Ini kita bagi yang memang ada notes pelaga. Pelaga ni memang pelaga betul Ini bukanlah pelaga yang memang betul-betul dari dapur tu. Kita tapi harvest dia tak. Dia ada ni lah. Note pelaga. This one daripada Nostalgia Collection Sugar Bomb. Pelaga seri. Ini wangi lah. Tapi dia pelaga. Dia memang I tahu. Dia ada bau pelaga dia. Dia macam tapi antara Taufik dan pelaga, I pilih pelaga ni. Pelaga menang. Apa Minta maaf dia? Taufik. Minta maaf Taufik. Ni nostalgia ke? Nostalgia Sugar Bomb. Pelaga seri. Okay, dia memang ada bau macam bau yang macam nasi. Macam panas nasi yang minyak. Macam tu. Tapi dia bukanlah macam bila kita bayangkan nasi minyak tu, kita bayangkan macam panas kan. Aku bayangkan macam badan aku melekit-lekit, panas. Tapi tak, dia bau kau makan nasi yang rich ni, tapi dalam kedai yang berekon. Dia bukan kenduri kahwin outdoor. Bukan. Dia kenduri kahwin dalam wedding hall. Yes. Okay. Dia ada wedding hall sejuk, memang sejuk dan extravagant punya kenduri betul. Letupan.
Memang love. Betul, wangi. So nama dia siapa? Kalau tadi nama dia Taufik. Taufik. Ini nama dia adalah Danish. Tengku Iqmal Danish. Betul, Tengku Iqmal Danish. Tengku Ini Iqmal adalah Danish. lahir dari dulang emas Dia tak tahu erti susah. Tak tahu. Tapi dia berani-berani tahu dia bagi nasihat ke orang tentang erti kehidupan. Berani-berani tentang startup. Dia bagi nasihat. Kadang-kadang macam mana dia berjaya dan sebagainya. Padahal dia mak bapak dia yang tanggung dia selama ni. Okay. Kahwin ni pun sponsor. Tengku Iqmal Danish. Betul, Tengku Iqmal Danish. Minta maaf cakap. Okay, dari segi attitude kita sokong Taufik lah. Minta maaf cakap. So kita dah cakap pasal orang-orang yang dilahirkan dari dulang emas. Betul. Suka hati bagi nasihat kewangan. Betul. So daripada you sendiri Magno, macam mana you tiba-tiba ditabalkan menjadi Menteri Kewangan Gen Z? Apa yang jadi sebenarnya? Kan apa yang jadi. Tapi anyway, okay. bukan sahaja ditabalkan abang-abang Gen Z secara secara di alam maya saja. Okay. Saya baru-baru ni dapat ikon belia negara. Itu bukan alam maya. Okay, awas Yang itu memang kena tepuk sikit. Betul, tepuk sikit. Tepuk Gen Z macam ni lah, dik. Oh, tepuk sikit. Saya dapat baru-baru ni ikon belia kreatif negara. What happened? Janji tak tipu? Janji tak tipu. Betul. I nampak alamat tu. Tahniah Magno. Tell us. Betul lah. Okay. Ceritakan. Dia titik mula dia sebenarnya bukannya sebenarnya kita nak bagi nasihat orang tentang kehidupan sangat. Cuma kehidupan I ketika itu, I punya transition punya kehidupan ketika itu, ramai orang bertanya. Tahun 2025 kan I berhenti kerja. I pula suami ada anak 3, bini suri rumah. Mak sakit. Kau bayangkan tak? Kau dalam keadaan macam tu, tiba-tiba kau berhenti kerja. Apa ni? Mesti orang tanya, orang lagi takut nak berhenti kerja, tapi kau berhenti kerja. So, banyak orang tanya, macam mana you boleh berhenti kerja? Macam mana you boleh berhenti kerja? So, I always bagi jawapan, that's why I macam mensyukuri I punya habit menyimpan tu sejak muda. Okay. Sebab kita tak pernah tahu, hidup kita tak sentiasanya terang tau. Betul, tak sentiasa di atas. Hari-hari mendung akan tiba. Confirm akan tiba. Tak ada orang yang hari ni tak mendung. Walaupun dia macam mana ke atas pun, dia akan jumpa hari mendung dia. Jadi sentiasa kena spare something untuk hidup kita pada hari-hari mendung yang kita tak tahu tibanya bila. Saya tak pernah tahu yang after 13 years of bekerja, yang hidup saya macam biasa je kerja, okay kan. Mak stroke, kan. Lepas tu time tu suami bini you suri rumah, anak dah 3 orang. Macam-macam benda berlaku dalam kehidupan kita. Time tu I sama master pula baru-baru time tu. So I nak dapat juggle dalam kehidupan I time tu susah. So the only way is berhenti kerja. Okay. Sebab bila berhenti kerja time tu, I punya cost untuk menyara mak I punya, kan dia bila stroke kan, orang kata dia ada golden phase tu, yang 6 bulan tu. You kena buat macam kau intensif. Sebab kalau 6 bulan tu dia tak recover, dia akan bedridden forever. So dalam masa 6 bulan pertama tu, I terpaksa ambil 24 hours punya caregiver. Sebab mak ayah tak boleh buat, dia tak nak duduk dengan kita. Kita pula tak boleh duduk dengan dia sebab anak-anak dah sekolah dan sebagainya. Jadi I terpaksa I jaga weekend, tapi Isnin sampai Jumaat ada caregiver. Sebulan 5,800 je. Oh my god. Tapi kita kenalah ambil juga, sebab kau tak boleh ambil sembarang-sembarang, orang nak jaga. Betul. Nanti nak jaga mak ayah ni. Nak jaga mak ayah kita yang tua, yang stroke ni, kan dia ketuk kepala mak aku dengan cebok. Macam dalam cerita kan mandi-mandi kawan tua, marah dia ketuk. Jadi kita kena ambil yang macam certified. Betul. So harganya 5,800 lah sebulan. Acupuncture pula, kau kena buat acupuncture. Okay, acupuncture 1 bulan 3,000. 12 session. Fisioterapi, mak kita badan besar, and then kita mana mampu nak pergi hospital rehab ulang-alik hari-hari. Jadi kita panggil orang untuk datang rehab hari-hari. Yang tu dalam nak dekat 2,000 lebih juga. Masuk pampers semua tu. Betul. Tolak 11,000 sebulan. Ketika itu I terpaksa buat keputusan, aku nak stay ke aku nak berhenti, aku nak stay ke nak berhenti. Kalau stay, I kena korek, macam every month kena korek tabung lah. Tapi kalau I berhenti, at least I bebas untuk ambil banyak job. Dulu kan bila kita kerja hakiki, Isnin sampai Jumaat tu kan kita kerja kat office tu, kat Makmal tu, banyaklah benda kita terpaksa. Kita tak dapat nak collab, kita tak dapat. Ya, kita macam, yelah kita digajikan oleh company tu, jadi kita kena fokus dengan company tu. Company tu berhak untuk dapatkan 100% daripada I. Betul. So contoh kalau ada orang ajak, macam sekarang ni, kalau I kerja dunia Malaysia, aku tak dapat begini. Tak boleh. Kan? Kalau I banyak benda I tak boleh buat. So I terpaksa berhenti sebab I rasa time tu I perlukan lebih banyak sumber pendapatan. Jadi I terpaksa berhenti, let go. Kerja yang I sayang, I berhenti. Time tu I pulun lah, ambil semua benda I ambil. Sebab 11,000 ni nak tiap bulan ni. Kau nak korek tabung, habis juga duit kau kan. Sedih dengar. Sedih. Lepas tu
Ramai lah orang ni. That's why daripada titik itulah ramai orang bertanya kenapa I boleh berhenti dan sebagainya. I bagi tahu yang sebab tu waktu umur 25 tahun, even 25 tahun ni dah fikir dah. Taufik dengar sini jangan main handphone. Taufik, kau dengar Menteri Kewangan ni? Okey, mak mak dia text dia. Kalau mak okey, sebab kalau kita tengah solat sunat pun, kalau mak panggil kita kena berhenti. Sebab dia apatah lagi solat mak wajib. no. So boleh teruskan. Betul ke mak aku tak syari sangat sebenarnya? Aku rasa mak aku rasa. Kan? Tapi dia nak menutup kesalahan dia. Ya ke mak? Betul lah. Entah mak ibu tak boleh lah. Kadang-kadang bila waktu you muda, you ada tendensi untuk tidak berfikir jauh ke depan. So that's why I kata daripada muda dah kena ada habit meniaga pula, menyimpan, dan kena ada habit untuk jangan rasa cukup. Kadang-kadang umur 25 tahun ni bagi orang bagi gaji 3,000 dah rasa cukup dah. Dia tidak buat apa-apa lebih sebab dia rasa hidup dia selesa. Dia tak tahu mungkin ada tak kemungkinan pada usia you 35 tahun nanti ada satu benda yang malang berlaku dalam hidup you. You never know. So kena ada simpanan. So itulah nasihat-nasihat yang selalu bagi tu. Alhamdulillah diterima ramai. Alhamdulillah. That's why orang rasa macam itulah yang kata abang Gen Z dan sebagainya tu. Panjang cerita itulah dia. Cerita dia. Tapi I rasa menarik lah sebab I baru tahu cerita detail. Yang you berhenti sebab ibu you sakit. Betul. So sekarang ni I nak tanyalah. Okay. Kita dua-dua bekas KKM. Betul. So I rasa orang-orang yang healthcare worker lah. bekas healthcare worker. Mak healthcare worker. Okay. Mak I kat rumah. Okay. Mak Taufik tengah WhatsApp dia. Mak betul ke? Ibu-ibu. Okay, ibu-ibu. Okay, lepas tu? Okay. So orang-orang yang sekarang bekerja sebagai healthcare worker ke KKM ke akan rasa macam terpanggil untuk resign juga sebab tengok kita macam seronoknya hidup diorang ni. Kan? Dapat ikon beli negara lah. Kan? Isnin pagi buat podcast. Seronok sangat. Saya pagi ni. Kalau kita kat hospital dulu kita dah tengah walk round. Pergi ambil darah. So macam mana? Macam mana kalau orang yang tengah bekerja KKM Healthcare rasa macam terpanggil untuk resign? Adakah you rasa diorang patut resign? Ataupun you ada nasihat untuk diorang fikir 2, 3, 4 kali ke macam mana? Dia macam ni lah. I rasa pekerjaan ni kan tak kisah apa pun yang berlaku, apa pun you nak buat, you jangan resign disebabkan orang just because you nampak benda tu best. Betul. Jangan resign sebab rasa macam best je hidup Mak Noh. Saya resign, ada reason yang tersendiri menyebabkan saya resign. Bukan disebabkan saya tengok ada doktor-doktor yang famous kat TikTok, dia dah buat TikTok, dia gembira. Ataupun I nampak Riha buat fragrance, aku pun nak resign. Tak, saya buat keputusan berhenti bukan disebabkan siapa-siapa. Jadi kalau you nak berhenti ataupun you nak stay, it's totally depend on you. You mesti ada satu big why kenapa you nak resign. Above all, kita kena tahu yang pekerjaan as a healthcare worker ni satu pekerjaan yang mulia dan memberi kepuasan lah. Actually I kerja dalam healthcare industry lama juga. Dia tak pernah memberi sebarang macam kekesalan, tak pernah. Benda tu lah yang menjadikan I hari ni. Kalau I tak duduk dalam industri tu dulu, mungkin I tak boleh jadi apa hari ni. Setuju? Sama, I rasa sama. Betul. Sebab I bekerja kat hospital kan, Reha. Bila bekerja kat hospital, kita kan hospital kan kita akan dihancap, diherdik. Betul. Di push, kena buat laju cepat semua. Kalau tak patient kau mati dan sebagainya. Apa hasil yang I tengok bila I jadi business owner? Kita lebih structured. Perasan tak? Kita ni seorang yang berstruktur buat kerja. Sebab kita dah biasa dah dengan cat-cat ni. Kita nak kena stat ni stat. Semua stat. Kan? Stat. Jadi I pun akan treat pekerjaan kita yang walaupun pekerjaan kita ni bukan hidup dan mati. Bukan. Tapi kita treat macam very important to us. Sebab tu insyaAllah kita akan berjaya lah. So kalau you nak berhenti, jangan nak berhenti disebabkan siapa-siapa dalam dunia ni. Berhenti disebabkan you. Kalau you nak pursue ataupun you nak kejar cita-cita you, nak kerja impian you, dan okey, jangan disebabkan orang. Jangan disebabkan orang. Sebab pekerjaan healthcare worker tu satu pekerjaan yang I rasa mulia. Betul. Tak ada apa pun you patut regretkan. Macam tu. Setuju. Okay. So sekarang topik kita dah macam heavy. Heavy betul, berat betul lah. Berat betul Isnin pagi ni. So I rasa I kena macam upliftkan diri I dan diri Mak Noh juga. Nak bagi Mak Noh cuba. Sebab kita sekarang tengah dalam mission. Ini nostalgia kan? Sebab sekarang kita dalam mission, selain sahaja untuk mendengar kisah hidup Mak Noh, kita dalam mission nak mencari... Taufik wangi lah lepas lama. Taufik meh. Betul, Taufik ni best selling masa FFM 1. Betul, dia semakin lama dia semakin wangi. Apa tajuk yang betul? Taufik ni. Blue Aqua ni semakin lama di badan, saya rasa semakin sedap nanti dia. Best selling FFM 1. Diorang launch dekat FFM 1. Wow. Okay. Wangi. Seterusnya kita nak bagi bau yang akan sedikit uplifting lah. Dia ada macam citrus gitu. So bau-bau yang bright. Janji bukan bau teksi. Bukan bau.
Saya membenci bau teksi. Aku takut lah pula dah. What if ini Makno, kalau you rasa dia bau teksi, you hencap je. Hencap Ini je. bebas Ini bukan berbayar ke apa, tak Ini ada. bukan dibayar untuk memuji-muja. Bukan. Tidak, ni no. Bukan. Kita bagi jujur. Wangi lah. Okay, Ini nasib saya baik. pernah belilah ni. Pun nasib baik bukan bau Yang teksi. teh tu kan? Anarkiti Marina Rituals. Okey, yang ini bau ni dilarang bau ketika 12 tengah hari bulan puasa. Haus. Haus, kau akan rasa haus betul. Sebab kau membayangkan satu teh. Teh ni dia letak dalam cawan kaca. Letak pula dekat chiller yang kaca chiller buah tu, betul tak? Aha. Chiller yang buah, yang cermin tu. Aha. Kalau kat R&R tu ada chiller buah Betul, tu. betul. Tapi dalam satu tu tak ada benda lain, ada satu botol dia je. Oh. Lepas tu sejuk. Lepas tu dia ada peluh-peluh tu. Kondensasi. Dia ada dekat cawan tu ada peluh-peluh. Dekat cermin tu pun ada sejuk-sejuk. Sedapnya bau dia. Anarkiti by Marina Rituals. Okay, ni confirm memang sedap. I memang suka tea punya You suka? line up. Ya ke? Wanginya. Okay. You suka tea punya. That means I nak bagi you something. Ni baru sangat launch tau. Dia tea dia tu, dia tak ada gula tau. Okay. Tapi dia masam. Faham tak? Dia teh o pekat, sejuk, dan lemon. Faham tak? Dia bau teh o pekat. Yang kalau I minum tu, I dapat rasa macam kelat-kelat dia tu. Lepas tu dia lalu kat tekak. You pula haus. Refreshingnya. Oh my god. Okay, You rasa tak macam, kita kan dah discuss benda heavy. You rasa tak dia macam uplifted sikit sekarang? Uplifted. I rasa perfume ni memang kehidupan. Betul. Dia memang buatkan mood kau terjaga sebenarnya. Serius. So cakap pasal tea perfume, I pun suka perfume teh. I nak bagi you. I rasa ni you tak pernah bau. I pernah bau. Ni? I rasa sebab I tahu botol dia. Ni Shifrag kan? Ni Shifrag. Kita yang ada terbaru. Yang terbaru tak tahu. Tapi I ada banyak line up Shifrag lah. This is Fractology Triple T. punya perempuan kan? Version perempuan of Fractology. Triple T. Triple T tak pernah. Triple T ada ke tak ada? Baru sangat launch. Sangat baru belum baru ada. sangat. Triple T ada oolong tea, green tea, jasmine tea with hints of brown sugar. Okay, yang ini I tahu dah. Dia memang bau air oolong tea yang peach tu. Peach oolong tea. Peach Pada I lah. Bagi I dia macam brown sugar lagi. Bau dia tu airy, nipis. Dia bukan bau teh yang Ini pekat memang, teh susu. memang you memang sangat mengenali I Riha. You memang boleh baca I punya personality. I no rempit, no taxi, no sekolah menengah. No babegam-babegam budak pergi tuition. Jangan. No. So ini wangi. Ini menang. Okay, yang ini memang bau oolong tea ataupun black tea. Yang kalau macam kau, dia bukan serbuk. Dia jenis daun punya. Yang like really daun yang bukan diproses lagi. Lepas tu kau tuang air panas, dia punya aroma dia tu. letup. Sangat letup. Shifrag ni wangi. Tapi di ujung-ujung dia tu bau ada macam bau clean. Clean I rasa lah. Maski dia kot. I rasa dia macam teh yang nipis. Teh yang ada gula yang nipis-nipis. Bau dia. Betul. Tapi dia yang oolong tea tu lah. Dia oolong black tea ke something like that lah. Dia bukan teh-teh yang macam teh-teh cat masjid, no. Dia teh-teh yang tu lah. Nama dia siapa kalau dia adalah orang? Nama dia? Kita dah ada Taufik. Kita dah ada Tengku Ikmal Danish. Nama dia adalah, for me, kalau dia perempuan, nama dia Liana. Liana. Okay. Kalau dia lelaki? Kalau dia lelaki, nama dia should be... jangan Abu. Kau kenapa Abu. nak Abu? Tak boleh. Abu yang lain. Abu, aku bagi bau Abu sekejap lagi. Sabar. Ini bukan. Nama dia bukan Abu tau. Yang ni dia bukannya kaya sangat. Tapi dia okey juga. I rasa dia bau orang yang humble, easy going. I mungkin bagi nama dia ada... Taufik suruh namakan Yahya. Taufik dia nak ambil nama-nama Yahya Nabi. nama-nama pejuang. Tak sesuai ni. Ini tak pejuang sangat. Dia tak pejuang. Dia memang easy going je. Easy going je. Sangat kalau rumah agreeable. kena serang pun dia lari ni. Betul. Dia penakut. Okay, I bagi nama dia adalah Kamil kot. Kamil. Kamil Liana. Okay. Faham tak? Nampak tak? Bila I sebut nama Kamil dan Liana, you tahu karakter dia. Dia bukanlah, dia okey, tapi dia bukanlah macam garang sangat. Bukan macam keras sangat. Bukan abang-abang besi, bukan. Dia bukan abang-abang kat besi, abang-abang gym ke, abang-abang kerja keras. Tak. I rasa nama dia Nicholas. Oh ya? Sebab Kamil nanti orang Gen Z tengok. Kita tak pernah jumpa baby nama Kamil sekarang. Tak ada Tak ada. Dia macam tak ada baby yang nama Hashim. Hashim semua dah tua. Kan? Muhammad Nur lagi tak ada wujud langsung tau. Muhammad Nur mungkin 40 tahun yang lepas je nama Muhammad Nur diberikan. So sekarang mungkin nama dia adalah Zarif. Zarif famous lah. Zarif nama ni, nama-nama Nicholas. Nicholas. Tapi dia Nicholas yang mak dia Melayu. Bapak dia je. Sebab mak dia dulu kerja Petronas, outstation kat luar negara. Jumpa. Gitu. Okay. Tapi dia wangi, menang.
Ni menang. Menang juga. You kena ingat tau nanti mana satu you punya one true love. Okay, boleh. Cinta hati Mak Noh. So Mak Noh suka perfume teh. Awas I akan bagi bau-bau teh je. Okay. Tapi semua yang you bagi ni so far semua menang lagi. So far semua menang. Semua tak ada rempit lagi. Okay. Bukan skor menengah. Sebab I kan memang curate hari ni. You memang pilih memang macam pilih. you bayangkan I kan. Okay, faham. Okay, next. Sebagai someone yang sebelum ni kerja dekat kesihatan, bidang kesihatan, and sekarang you adalah social media personality. Kadang-kadang apa yang orang tengok depan kamera dengan belakang kamera berbeza. So, siapakah Mak Noh sebenarnya di belakang kamera? Sabarlah Abang Grab. Thank you Abang Grab. Thank you Abang Grab. Semoga panjang umur, murah rezeki Abang Grab. Kau, lepas tu Abang Grab tu kenal pula kan Mak Noh. Ini Mak Noh ke? Ikon belia negara kreatif. Tapi banyak je abang-abang Grab, abang Foodpanda selepas hantar. Abang Mak Noh, tak gambar boleh tak? Lepas tu aku pula buruk-buruk tu kat rumah. Soalan seterusnya. Siapa Mak Noh di belakang kamera? Siapa? Mak Yang Noh jujur. sebenarnya Mak Noh di depan kamera. Okay, sebenarnya apa yang korang nampak di dalam kamera tu Mak Noh juga. Cuma versi Mak Noh yang hanya kawan baik Mak Noh je yang dapat. Di depan kamera? Yang macam bising-bising semua tu. I bagi yang version yang hanya kawan baik I sahaja dapat. Sebab kita tak mungkin macam terlampau jovial, terlampau tu dengan semua orang kan. Tapi kalau secara general, Mak Noh secara general, secara amnya, saya adalah seorang yang bosan. Saya seorang yang bosan, Riha. Maksudnya? Bosan tu maksudnya saya sampai sekarang saya tak ada hobi. Betul. Okay. Saya tak ada hobi, tak berhenti. Lagi. Saya tak ada hobi maksudnya, saya tak ada hobi spesifik di mana ada setengah orang suka sangat main game. I main game pun tak, tengok TV pun tak, dengar lagu pun tak. I tak ada artis-artis macam kita dengar lagu, suka-sukalah. Maksud I tak ada satu yang benda yang I betul-betul suka. Tak ada. So hari-hari you macam mana? Kalau you tak ada something to look forward to, adakah dia hanya dipenuhi dengan kerja je? I rasa bila I cerita dengan orang yang I tak ada hobi, I ni seorang yang bosan, diorang selalunya diorang concludekan adalah I suka kerja. Itulah hobi you sebenarnya. So you suka kerja? I suka kerja. Okay, I ada soalan. I suka kerja I rasa. Sebab I tak ada satu hobi yang macam I nak look up for. Macam hujung minggu ni nak pergi sungai lah, hujung minggu ni nak pergi. Tak ada. Tapi I tak adalah tak pernah buat. I buat tapi benda tu bukan macam I enjoy sangat-sangat. I seorang yang bosan. Sebab tu I cakap diorang ni kan, sebab tu aku tengok dari segi apa benda yang I beli kan, I tak ada satu benda pun yang beli yang macam shop, benda-benda yang murah-murah je aku beli. Faham tak? Sebab I tak ada benda yang macam boleh menggembirakan hati I sangat-sangat pun. Biasa-biasa je. So kegembiraan you mungkin bukan something material. Mungkin dia datang daripada you jaga keluarga you dengan baik. You serve your mother, you serve your wife. Yelah betul. I rasa kegembiraan I adalah apabila I boleh giving. I boleh share. Give something to the society. Ataupun sharing something lah. Okay, so, I ada soalan tadi you kata. Okay, I ada soalan. Okay. Let's say duit bukan isu. Money is not the issue. Okay, you ada all the money in the world. Okay. Apa yang you nak buat dalam hidup you? Faham tak? Soalan tu susah sebab I dah tak ada desire. I tak ada desire untuk benda-benda tu yang beririt. Cuba tanya dia, betul. Dia tahu duit I. Tahu duit mana? Nanti kita berpakat lah. I tanya kat staff kan. I rasa kalau diorang ada duit, kalau diorang berpendapatan seperti I, bukan nak kata banyak duit sangat tak. Maksudnya kalau diorang ada pendapatan macam I, aku rasa diorang dah beli macam mungkin diorang dah beli GTR ke, diorang akan beli banyak benda. Tapi I tak. Tapi kalau lah I ada duit yang sangat banyak lah mungkin I akan pastikan orang-orang yang terdekat dengan I dapatkan keselesaan hidup yang maksimum lah. Maksudnya kalau rumah tu I akan pastikan rumah tu ada semua benda. Tapi bukan untuk I, untuk anak-anak, untuk wife. Mak I akan rumah dia tu akan canggih, ada nurse 24 jam ke, ada chef ke, macam tu lah. Lebih kepada begitulah I rasa. So I rasa memang you punya kegembiraan hidup adalah to be in service menggembirakan orang-orang yang you sayang. Betul. So memang itu you value dia. Orang. Okay, bila you kata memberi servis, cuba you tanya Aiman. I tak bagi hint kat dia tau. Apakah pekerjaan yang I nak kerja tapi I tak dapat? I tak bagi hint apa-apa pun. Okay, apakah pekerjaan yang Mak Noh sebenarnya nak kerja tapi tak dapat? Tak dapat dia cakap tadi. Jangan tengok. Okay, dia tutup. Apa? Dia suka serve orang. So apa pekerjaan dia? Waiter. Mak Noh nak jadi waiter. Okay. Pramugara. Okay. Apa-apa yang servis. Satu pekerjaan yang I tak dapat. Yang saya personal assistant. Really? You nak jadi personal assistant? Kalau you tengok I punya email,
dekat job street semua, masih lagi ada sekarang keluar offer job PA. I memang suka apply PA. Tapi I tahu I tak boleh kerja tu. Tapi I apply je. Oh my god. Wow. Okay. I sangat suka jadi PA. Tolonglah siapa-siapa boleh hire I jadi PA. Kalau I jadi PA, I akan jadi PA yang bagus, I rasa. Actually, I ada unpopular opinion. I rasa I akan jadi PA yang bagus. Kan? Ha. Yes. I suka macam contoh kalau jadi PA, I suka macam uruskan orang. Sama. I suka servis orang. Macam kalau macam sebab tu I tak boleh makan ni. I tak boleh makan dekat steamboat. I benci makan steamboat. I tak suka makan steamboat sebab jiwa waiter aku akan Naik. Jadi aku tak makan. Aku macam bubur pinggan. Habis mana pinggan nak basuh. Ada air nak tambah, aku tambahkan. Oh, you macam tu. I suka Faham. jadi waiter. I suka jadi waiter. I suka jadi PA. Tapi tak ada siapa nak hire I jadi PA. Hire lah I jadi PA, insyaAllah okay. Kuku kau pun aku potongkan. Kalau macam I takutlah pula dah. Sebab kuku pendek. Nah. Kalau macam I suka untuk melapangkan otak orang. Oh, ya? I suka. So I rasa kalau I adalah PA orang tu, I akan synchronize dia punya jadual, betul, apa dia punya suka plan. kan? Best Dia kan? tak payah fikir, dia pergi je. Betul. Dia ada meeting apa. So mungkin sebenarnya itu I buat sebab itu adalah apa yang I perlukan kot. Mungkin. Tapi you pernah tak pergi satu kursus ni? Kursus apa? Personality. Tak pernah. I pernah pergi kursus personality tu dalam 3 hari ke 4 hari. Okay. Salah satu modul ataupun exercise yang dia bagi kat kita, dia bagi kita tengok gambar-gambar macam ni. Tapi abstrak je. Semua peserta tengok dan semua peserta akan tulis apa yang dia rasa. Dia benda tu abstrak je, Reha. Oh my god. Tapi ada kita masing-masing akan bagi jawapan yang Berbeza-beza. Berbeza-beza, dan kalau kita dengan orang tu similar, kita akan bagi jawapan yang sama. Macam I, orang yang berkongsi personality sama macam I, ada satu abstrak tu I ingat lagi. I tengok benda tu biasa je, tapi I rasa sedih. Dan I ingat I je rasa tu bila kita reveal semua result kan. Dia pun ada juga orang yang tengok gambar yang tak ada makna tu merasa sedih. Ada yang I tengok merasa gembira. Maksudnya hebat lah. Kursus tu macam bagus lah. Kat mana pergi kursus ni? I tak ingat, itu company yang hantar. So at the end of the day, dia akan bagi hujung hari tu, dia akan bagi satu report tentang kita. Dan dia akan bagi 5 area kat mana yang sepatutnya kau kerja. Dan kalau kau pergi dalam area ni, kau akan shine. That's amazing. And then dia akan bagi 5 top pekerjaan. Yang pekerjaan I apa? Waiter. Wow, menarik. I semua ke arah waiter ataupun cikgu, orang kurang upaya, rumah orang penjagaan orang tua-tua, pramugara, cabin crew. Semua tu benda-benda yang berkhidmat kepada orang. Maksudnya memang betul itulah I punya Passion. Sebab tu para CEO kat luar sana, kalau nak jadikan saya PA sehari, hit my DM. Actually kan, ni adalah satu macam content idea lah yang I ada with my friend. Kita orang nak buat macam I jadi PA dia jadi PA I, tapi dia content lah. Nama kawan I ni Malia. Okay, Malia tu Malia lah. baby. Dia macam dia jadi PA I sehari. So dia akan ikut lah I pergi buat benda-benda ni, pergi jumpa klien, pergi meeting. Dan I akan pergi ikut dia. Dia akan pergi event beauty dia, dengan dia punya shopping fashion. A day as a PA to someone. Macam tu lah. So I rasa itu adalah something yang kita boleh explore. Betul lah korang. Siapa-siapa yang nak jadikan IPA, kita boleh jadikan content. Tapi payment kena letup lah, dek. Okay, seterusnya. so Mak Nur dah kata beliau Seorang yang suka boring. I honestly don't think you're boring. Ya, I seorang yang boring. I rasa tak. I rasa mungkin itu adalah internalized thoughts you terhadap diri you sendiri. I rasa mungkin you ada rasa macam, apa yang you buat ni senang dan maybe ada orang lain boleh buat. But looking from the outside kan, kalau I tengok dari luar, Okay. I tak rasa senang. I rasa kalau I jadi you, I akan jadi gila yang double, triple gila sekarang. Sekarang I dah gila dah. Kita quadruple kan dia. Okay, jadi gila lagi. Lagi gila. Tapi I tak ada benda lah yang I rasa nak buat sekarang. Walaupun I ada, as for now, bukan sangat ada banyak duit, tapi I ada kemampuan ekonomi. Tapi dia tidak menjadikan I nak pergi ke arah tu. Maksudnya I tidaklah tiba-tiba aku nak beli beg 30,000 untuk memuaskan ataupun tukar kereta ke. Tak ada. I rasa Aku tengok kehidupan aku pun. Kau faham tak? Tidak ada benda yang drive I untuk beli apa-apa. Faham tak? I rasa sebab you tak rasa material things tu membuktikan you punya worth.
I rasa lah sejujurnya. Mungkin lah, I pun tak tahulah Riha. Dulu I pernah ada dalam fasa tu. Okay. Sekarang ni benda-benda mahal yang I beli hanya perfume je. Itu pun kalau I rasa nak beli, I betul-betul Tapi suka. itu untuk kerja lah kan. Tak, kalau I nak collect ke apa kan. Okay. Sekarang I memang pakai banyak perfume lokal, perfume yang Southeast Asia. Tapi kalau I macam tu I nak beli, I beli hari tu I beli Amouage. Amouage ni 1,000 lebih, 1,800 ke 2,000 I tak ingat. So itu je benda mahal. At one point in my career, lepas I resign, I beli handbag mahal, yang handbag yang LV. Memanglah aku beli tu pre-love je. Tak adalah beli direct daripada butik. Tapi you faham tak? Katakanlah harga pre-love dia 7,000 untuk handbag. Lepas tu I pakai, lepas saya macam 7,000 aku beli benda ni. Kan? What for? Lepas tu sekarang you tengoklah bag aku bawa handbag yang free gift tote bag yang free gift tu. Betul. Sekarang saya rasa mungkin kita tak rasa benda-benda tu memberikan kita apa-apa impact. I pun rasa macam tu. I dah tak peduli dah. I tak peduli. I tak berniat pun nak beli apa-apa yang tak ada niat langsung nak beli. I pun tak tahu lah. So apa nasihat you? Katakanlah sekarang Gen Z dia banyak suka beli barang-barang sebab dia nak orang nampak dia tu hebat. Beli kereta kan, fresh grad punya gaji, tak nak beli Azia, tak nak beli Myvi. No, Honda City dek. Honda City minimum. Walaupun Honda City kau tu dan dalam tu kosong kan. Jerut menjerut ni. Aku tekan dia punya dashboard tu bunyi kerak. Tapi sebab nak steering H juga. Apa nasihat you? I rasa kan sebenarnya tak ada orang pun peduli pasal kita sebenarnya. Percayalah cakap I. Betul. Semua orang sibuk dengan hidup masing-masing je. Okey lah kalau kau nak beli untuk kepuasan diri sendiri. Tapi you tanya diri I, you tanya diri you, semua benda yang kita beli, kita akan excited. I boleh bagi masa dalam 3 bulan je. Paling lama. 3 bulan tu pun dah lama sangat dah. Itu paling lama. Usually kalau you beli kereta, sebulan je lah you excited. Yang malam tu mimpi, terfikir-fikir kan. Lepas tu sebulan je lah kawan-kawan kau huyo. Sebulan je. Lepas tu apa kawan-kawan kau buat? Tak ada apa. Orang akan meneruskan kehidupan seperti biasa. Betul. Kita juga yang ujung bulan tak ada duit. Betul. Yang you kena bayar benda tu lagi 5 ke 9 tahun. I punya konsep adalah berbelanja di bawah kemampuan Riha. Bukan mengikut kemampuan. Itu dari dulu I punya konsep adalah berbelanja, selalu orang kata belanja ni ikut kemampuan. Tak, itu pun masih salah. Belanja mesti di bawah kemampuan supaya you ada ruang-ruang lagi untuk bernafas. Maksud contoh kalau you boleh beli, kalau gaji you tu boleh bayar kereta 700, you beli kereta harga 500. Itu sepatutnya barulah you ada ruang-ruang untuk bernafas. Sebab kita nak enjoy hidup kita Riha. Kita tak nak asyik kerja sampai tak bernafas, sampai nak meninggal dunia, tak ada. Betul. I ni alhamdulillah lah sebab I memang sentiasa, I punya prinsip adalah berbelanja di bawah kemampuan. I bukan cakap sekarang tau. Yang maksudnya sepanjang I daripada I bekerja. Saya ni seorang yang walaupun semua biasa-biasa, tapi I bukan seorang yang macam kalau kat department ada orang nak buat birthday, jom kita nak makan kat mana-mana, kita kumpul duit. I bukan seorang yang macam nantilah tak tunggu gaji. Never in my life I jadi tunggu gaji. No. Sebab I sentiasa ada duit lebih. Sebab I memang sentiasa berbelanja di bawah kemampuan dari dulu. I sentiasa dari dulu kalau hujung-hujung bulan katalah tiba-tiba nak makan Tony Romas, boleh. Macam tu. So apa yang menyebabkan you jadi orang yang macam ni? Adakah you pernah ada trauma dari segi financial ke, macam mana? Sebab saya memang dari dulu memang miskin. So memang ada trauma lah. I memang dari dulu saya ingat saya membesar dengan satu vision yang sama je. I nak jadi orang banyak duit. Dari dulu. Dari I sekolah-sekolah. I SPM. Kan antara satu subjek dengan satu subjek yang lain tu ada gap. Kan dia bukannya exam kan. Betul. Antara gap-gap tu kita tak study dek. Pergi kerja. Kita pergi Central Market, pergi Sogo, pergi cari kerja. Wow, masa SPM? Masa SPM. So hari ni last paper, esok saya sudah kerja. Dan ketika saya kerja dulu, 1 jam RM2.80 dia punya rate. Tapi kita kerja. Hari ni last exam, esok dah start kerja dah. And then saya daripada cuti-cuti sekolah dulu memang sentiasa kerja. And then masih ingat lagi, perasaan yang masih lagi dia macam segar sangat dalam hati I ataupun dalam fikiran ataupun dalam memori I adalah satu perasaan di mana waktu I umur 16-17 tu kan kita dah besar-besar sikit, kita dah towards nak habis sekolah kan. I memang ada satu perasaan memang I tak nak miskin lagi. Macam tu. So masa you kecil tu, you miskin tu dalam ruang poverty ke? Bukan. Garis dia poverty bukan ke? miskin poverty tu. Tapi sebab adik-adik ramai, 11 orang. Jadi duduk semua kat KL. Jadi memang hidup apa adanya je. Dia bukan miskin-miskin like macam miskin betul. Tapi jenis macam kalau ikan kembung tu kena kerat 2 lah.
Dia tak ada makan seko. Tak ada istilah tak pernah hidup makan ikan seko. Lepas tu macam kalau macam mak masak udang tu, ada kotanya. Seorang 2 ekor saja. Sama lah kita. Tak boleh contohlah. lah. I bila cakap benda macam ni, I memang akan menangis. Kan? Sebab I rasa bila kita tengok kehidupan kita yang sekarang, dia nampak macam mewah lah. Dia nampak memang poket tu tebal. Walaupun dia datang dan tanggungjawab. Tapi I rasa apa yang kita ada sekarang ni sangat baru. 2 generasi lepas, atuk nenek I memang susah yang poverty. Betul. Baru 2 generasi tau. Betul. So atuk I, and then barulah lahir mak ayah I kan. Mak ayah I pun adik-beradik 12 orang. Betul. Makan bubur, letak air banyak-banyak, lauk garam, gigit garam. Ya. I pernah yang macam tu tahu tak minyak ikan tu. Minyak ikan. Masak nasi tu memang mak I akan masak purposely yang macam dia macam melekit-lekit sikit. Dia bukan nasi yang bercerai-cerai tu. So boleh kepalkan. So mak I akan ambil minyak ikan tu. Minyak yang dah goreng ikan yang sebelum ni punya minyak ikan. Yang letak minyak ikan, letak kicap. Ni, lepas tu kepal-kepal-kepal-kepalkan. Makan beratur. Ramai-ramai kan beratur. Bagi seketul. Jangan main tau. Benda tu baru 1 generasi yang lepas. Riha, waktu I sepanjang I sekolah Riha, I bagi tahu. I tak nafikan lah. I bukanlah miskin melarat tu. Tapi level dia adalah, I ni pula jenis memang tak suka menyusahkan orang. I ni anak yang paling senang bela. Kau hantarlah aku kat mana-mana pun. I memang senang bela. Kalau kita sekolah asrama dulu, kita akan ada beg balik kampung, betul tak? Biasa ada beg balik kampung. Apa-apa beg lah. I tak pernah ada beg balik kampung ni. Maksud you letak dalam apa barang-barang? Beg balik kampung I adalah kotak kasut. Kita nak buat hari ni light-light tau. Kalau aku menangis mana, sumpah belanja air lunch sekejap lagi. Beg balik kampung I adalah kotak kasut. Ni sumpah lillahi ta'ala, tak tipu wallahi. Tak nak kawan mana. Beg balik kampung I adalah kotak kasut, 2 kotak kasut yang I akan gulung baju. I akan masukkan 2, betul I stack, I letak dalam beg ni, beg apa-apalah. Paper bag. Ya, itu I tak pernah. Dan bila I fikir, satu benda lah yang Allah bagi kat I dulu. Ketika I menjalani kehidupan itu, I tidak diberikan satu perasaan malu ke apa. I macam biasa je. Bila aku fikir balik hidup aku macam biasa je dulu. Tapi sekarang bila I fikir, I rasa macam sedih sangat. I pun rasa sedih gila sekarang. I rasa macam sedihnya hidup aku dulu. Tak ada siapa peduli, tak ada siapa kisah, pakai kotak kasut je. Dan tak pernah pula tanya, tak pernah mulut ni tak pernah sebut kat mak nak beli. Tak pernah. Faham. Aku memang macam tu lah. Lepas tu tapi start umur 16-17 tu, perasaan remaja I tu memang I dah rasa dah, aku memang nak kena ada duit. Aku kena ada duit. Waktu I umur tingkatan 5, umur 17, rumah ayah I ni tempat pengumpulan baju-baju sedekah. Macam orang nak tak pakai baju apa, sedekah semua kat situ kan. Bayangkan umur 17, lelaki umur 17 dah besar tau. Macam budak-budak lelaki biasa nak bergaya-gaya kan. Baju I adalah baju sedekah itu. Baju sedekah Itor. Baju tu I nampak baju kemeja macam sesuai untuk bawa sekolah, aku pakai baju tu. Sumpah lillahi ta'ala, wallahi tak tipu. Ini bukan cerita nak menagih simpati, tidak. Ni just nak bagi tahu yang betapa I ni dulu memang sebagai anak, I ni memang senang bela. Alhamdulillah. I bukannya jenis susah-susah bela ni. Nak kawan-kawan nak tak ada. I memang senang bela. Jadi kalau korang rasa aku senang hari ni, korang jangan cakap apa-apa. I deserve it. Okay. You anak yang senang bela. I tak rasa I senang sangat lah dibela. I punya keinginan budak perempuan yang tengok kawan-kawan dia. I memang FOMO dengan kawan-kawan. So I minta. Tapi of course lah tak dapat. Tapi anak kata I miskin papa kedana tu tak. I rasa I dalam golongan M40. Tapi sebab mak ayah I baru sangat dapat duit. So dia orang berhati-hati dalam apa pun kata membelanjakan wang itu. Sangat berhati-hati. So I banyak gila benda yang I deprive as a child. Yang sekarang I tengok anak-anak buah I macam mewah koma. Kan? Semua lahir-lahir dah ada. Semua benda dapat. So benda ni I rasa sangat baru. Sangat baru. Betul, sangat baru. So I sentiasa bersyukur dan I sentiasa rasa sedih. I sentiasa rasa macam ada berat dekat hati I. Macam oh my god, I have everything. Tapi mak ayah I dulu tak ada pun benda ni. Nenek I dulu lagilah tak ada benda ni. Dia tak boleh nak berfikir pun pasal kenapa dia hidup. Dia tak boleh berfikir pasal benda tu sebab tengah perang. Yelah betul. Tengah kena jajah. Tapi betul lah macam you cakap, benda-benda yang senang-senang ni I rasa baru for the past of maybe 15-20 years. Ya. Kan? Sangat baru. Ya, sangat baru. Kita baru satu generasi je yang merasa senang. Generasi sebelum ni sebenarnya susah. So untuk
adik-adik Gen Z yang lahir-lahir terus dah at the touch of a button you dapat apa you nak. Mungkin adik-adik Gen Z akan rasa nakkan instant gratification. Semua benda dia nak sekarang. So kalau dia beli benda ni, dia kena beli sekarang. Tak kisahlah aku lagi 10 tahun nak jadi apa kan. Rumah still 1 juta. Aku takkan dapat beli rumah dalam kehidupan aku. But I still feel like kena ada learn the art of pausing. Pause kejap. Letak gap between apa you nak dengan apa benda tu. Instant gratification. Betul. Kena ada delayed gratification sikit. Betul. Sebab tu I as a business owner kan, I kalau ikutkan nak bagi gaji, I boleh bagi gaji yang memang premium betul. Sebab I tak ada kat staff yang beratus-ratus tu. I boleh bagi gaji yang premium. Tapi I letakkan sedikit insecurity. I ada bagi basic dan I ada bagi macam profit sharing tu. Profit sharing tu yang sebenarnya banyak, tapi I tak letakkan dia. I boleh je nak letakkan dia as a macam lamsam terus. Tapi I percaya sangat orang muda dia memang tak boleh. Dia memang perlu merasa susah. Baru dia akan berjaya. Sebab tu I tak berapa, mungkin benda ni orang tak setuju, Controversial. Controversial ke apa semua, tapi I percaya yang fresh grad dia tak boleh more than, basic salary dia tak boleh more than 3,500. Basic, I rasa basic. Sebab dia akan leka. Saya ni dah banyak gajikan orang dari dulu. Gaji rendah sangat pun akan merosakkan orang. Betul. Gaji terlampau tinggi pun akan merosakkan orang. Contoh fresh grad, masuk-masuk jejak kaki kau bagi je 5,000. 3 bulan je dia semangat dek. Ya, masuk bulan keempat dia selesa. Percayalah cakap aku. Sebab tu memang Abang Mano, kalau korang buat rusuhan, Abang Mano akan tanda tangan petition tu kalau gaji maksimum 3,500 saja. Kalau kau minta macam fresh grade 4,000, Abang Mano tak sign. Abang Mano tak minta Abang Mano tak turun padang. I percaya benda tu. Sebab dia, I tak kata you tak layak dapatkan gaji yang selesa, tapi I percaya dia kena ada rasa insecurity, kena rasa aku kena kerja lebih untuk dapatkan something yang lebih. Dia bukan macam buat ke tak buat memang dapat begitu. I pernah je waktu I dulu bekerja dulu, I macam boleh hire orang dan I boleh cadangkan gaji kepada bos I dulu tau. Kita pernah je hire orang fresh grad bagi 5,000. Tak berhasil pun. I pernah hire orang yang rendah, gaji rendah pun tak berhasil. So dia kena bagi tengah-tengah dan dia kena bagi something yang dia ada satu fikiran yang kena kerja, kena bersungguh-sungguh baru dapat earn something. Orang tu akan berjaya. Kalau cuba bagi majikan, bagi starting fresh grade 6,000, aku nak tengok apa jadi kat fresh grade tu. Kau percayalah cakap aku, dia akan melingkup. I tak banyak lagi pengalaman Trust sangat. me. Tapi I akan trust Menteri Kewangan Gen Z. Ya. So sambil-sambil tu kita masih lagi dalam fasa nak mencari cinta hati Mak Noh. Cinta hati Mak Noh. So dari tadi kita duk cakap pasal financial punya state, keadaan financial. I nak bagi you bau something yang bila I bau tu, I melupakan keadaan financial I. Okay. Sebab memang bau dia tu macam aku naik flight direct ke negara itu. Wow. Kita bagi. Wow, okay. Cantik. Decision. Pandaikah anda membuat decision? Ni cerita dia. Okay. I pergi ke Oman Perfume Show dekat Oman. Amouage ni, apa dia punya origin country dia? Oman. Oman. I pergi dia punya kilang dekat Oman. Oh ya? Masa bulan 1 hari tu. So this one decision. Wangilah. Inilah baru kita kata craft. Lain daripada yang lain. Mahal. Ini dia pakai igal. Orang ni pakai igal. Kau tahu igal? Tak. Igal tu yang gelung tu. Oh, okay. Dan haiwan peliharaan dia, minta maaf cakap, bukan kucing. Haiwan peliharaan dia singa. Ataupun dia macam mungkin cheetah. Singa. Masa lion cheetah. Okay. Ni amwash lah. Wangilah. Dia ada frankincense dia. Dia macam, dia ke arah-arah essential oils macam tu. Dia ada herb sikit. Green dia tu. Warm. Dia tak macam sejuk. Dia warm but yet dia luxury punya bau. Dia macam banyak benda dalam dia. Faham tak? Macam banyak layer. Complex. Very complex. Nama dia siapa? Ini nama dia ni lah. Dia Prince of something lah. Dia bukan orang biasa ni, bukan. Kan dia, binatang dia adalah cheetah. Betul juga kan? So dia Prince of something. Cutlery dia semua emas tau. Faham? Nama dia Yusef Prince of mungkin. Okay. Prince of Yusef, Prince of something. Ini betul weh. Ini kalau gelap bukan gelap macam kita tau. Dia gelap macam ni. Betul. Macam tu. Apalah sangat kereta elektrik kau Mak Noh. Itu mungkin kereta bibik dia je. Kau faham tak? Kereta I ni adalah kereta bibik dia. Kereta apa? BYD I ni kereta bibik dia. BYD apa? BYD Seal. I love BYD Seal. Kereta bibik Yusuf ni. Bukan Yusuf yang bukan Yusuf tu. No. Prince Yusuf. Prince Yusuf. Ahmed Yusuf blah 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 of something. Yes.
Ini kereta dia pun colour emas, jam dia colour emas. Rolls Royce yang limited betul, edition betul, tu. Coklat dia pun yang mahal-mahal dia makan. Betul. Dia tak main lah coklat Cadbury. Kau apa masalah minta kau? maaf cakap. Barrels apa ni? Tak nak. Apa tu? So, dengan wangi. ini decision. Decision ni memang wangi sangat lah. So, sebab Makno suka perfume-perfume handcrafted yang unik-unik, I nak bagi satu lagi. Namanya adalah macam perfume macam ni, dia bau dia sangat, macam you cakap tadi, dia kompleks. But yet dia airy. Dia bukan macam dense. Dia tak dense sangat, tapi dia bau dia pelbagai. Macam tu. Okay. Macam after layer one another, dia ada macam banyak lah. So you boleh enjoy lah the transition of the notes kan? macam tu. Faham? So kita nak bagi satu lagi, handcrafted, airy juga. Young Blood Rosely Dobby. Wow. Okay. So Rosely Apa Dobby tajuk ni Young Blood Rosely Dobby. Rosely Dobby ni kan dia macam dalam sejarah di Sarawak tak silap I. Dia punya kotak tu founder brand ni sprinkle dengan macam red paint. Nampakkan macam ada tumpuk-tumpuk darah. Oh, okay. Ni Kenapa airy. ada bau macam rosy sikit ujung-ujung dia? Tapi dia bau macam kayu. Bagi I dia bau yang opening dia macam a little bit soapy. Lepas tu dia ada bau yang woody. Dia bau kayu. Dia bau macam belahan-belahan kayu pada I. You patut jadi fragrance reviewer ganti I. Serius. I rasa sangat tepat. Dia ada bau belahan-belahan kayu yang kau takik kayu tu. Macam kau nak buat kerja kayu, and kau belah-belahkan kayu tu, dia ada satu bau kayu tu. Yes, dia memang bau kayu dan dia ada bau grassy sikit pada I. Dia tak ada macam, dia very, watakan dia very nonchalant sangat. Oh, dia nonchalant. I rasa. Yang dia tadi macam, Amosh tu? Amosh tak. Amosh tu Shalan. Amosh dia bukan nonchalant sangat. Dia macam ada karakter, dia mungkin pandai berlawak, dia okay, dia ada karakter, tapi ini nonchalant sangat sebab dia ada, pada I dia tak ada some karakter yang personality dia tak okay. Itu pada Dia I. membosankan. Dia membosankan. Okay. Faham, menarik. Kau message dia mungkin 3 baris, Dia balas satu perkataan. satu perkataan saja. Nonchalant sangat-sangat lah kalau macam tu. Dia tidak, kalau orang pakai benda ni, dia tak ada something yang I rasa I nak mengenali dengan lebih dalam. Kalau dia pakai benda ni, dia tak ada something penarik lah. Tapi dia bau belahan-belahan kayu dan ada rumput yang dipijak. Belahan-belahan kayu, rumput yang dipijak. You suka tak bau macam ni? You jujur. Kalau you tak suka, you bagi tahu. Okay, Makno tak suka. Makno tak approve. Ni bukan cinta Makno. Bukan cinta saya. Kalau pergi Tapi dating dia tu, unik. Bau dia unik. betul. Kalau pergi dating, Tak. you pergi dating orang ni. Tak. So you tak sempat pun first date. First date pun dah tak nak dah. Macam tu. Sekali je lah. Sekali je. Masa tu macam, I busy lah. Sekejap I nak keluar sekejap. Okay, faham. Lepas tu I tinggalkan dia. Okay, faham. So you suka bau-bau yang macam ke arah teh kan? Sabar, I nak bagi satu lagi daripada Lapsang Suchong, Keith and Nish. Keith and Nish ni Keith and Nish, local brand. Okay ya? Wow. Lapsang Suchong is like black tea juga. Dia ada notes, dia ada macam caji kan, ada yang teh macam ni. Teh yang wangi-wangi kan? It's a different tea. Dia bukan tea yang airy sangat. Dia juga bukan teh yang teh susu teh. Oh, dia memang teh yang dalam bekas tu you nampak ada daun-daun teh kat tepi-tepi. Betul? It's a very unique take on something tea. yang different lah dekat ni. Dia bau macam talcum. Talcum powder. Dia bau macam talcum. Adakah I dah mempengaruhi you? I still rasa dia macam a different facet of tea. Dia bukan Dia teh yang dia ada teh. Dia memang ada teh. Tapi I rasa talcum powder tu macam overpower the tea tu. Dia bau macam ni, pengasuh. Kejap. I kena pegang kepala I. Bau pengasuh. Pengasuh kan dia jaga banyak budak kan? Pengasuh. Faham tak? Dia bau pengasuh yang macam dia bau lepas mandikan anak-anak yang ramai-ramai, bau banyak macam budak-budak ramai-ramai. Bau Lepas tu pengasuh. dia duduk bedak-bedakkan budak-budak tu. Bau pengasuh yang wangi lah. Faham tak? So Dia baru mandi. Dia mandi dengan anak-anak. Anak-anak asuhan dia tu ramai-ramai tu, lepas mandi semua pun pakai bedak, semua sikat rambut. Pengasuh. Semua dia ada bau powdery, bau wangi. Itu lah bau pengasuh. Okay, bau pengasuh. Pengasuh ni nama dia Mak Ina. Mak Ina. So ni confirm lah bukan cinta hati you. Nama pengasuh. Ah. Pengasuh Mak Ina, ampun. Ampun, maaf. Tapi wangi lah. Tapi dia macam lovely. Pada ada lovely, pengasuh. Pengasuh Mak Ina. Mak Ina. You suka tea I bagi dari Maison Margiela Replica. Okay. Macam meditation. Ini dah discontinue. Dah tak wujud dah. Dah tak wujud dah kat dunia fana ni. Ini teh. Tapi dia matcha. Oh, dia bau susu lah. Ya. Dia memang matcha white chocolate. Ha. Matcha. Memang matcha.
Betul-betul. bitter Dia terlampau creamy, teh matcha sejuk, cream, lepas tu dia ada foam, white chocolate. Macam tu lah. Dia ada drizzle, something. Not so, for me. you tak suka? No. Okay. You tak suka. Setakat ni, kalau perfume Mak Ina teh, letak kat tengah lah. Janganlah Mak Ina letak kat... Mak Ina tak layak untuk letak kat situ. Mak Ina kat sini. Mak Ina you tak benci sangat. Dia tak benci. Tapi you bukan first love you lah. Tapi dia tak sesuai duduk kat situ. Yang tu kita benci. Kalau you, okay, ada satu, you kan suka bau-bau yang macam unik-unik kan? Betul. Ada satu creation ni daripada Who's Fix Perfumery. Saya rasa dia sangat cantik lah. Kan? Macam atas-atas sangat. Atas, okay, ni kita akan bau bersama-sama. Who's Fix? Yes. Apa tajuk dia? Fiore. Nama dia Fiore. Fiore ni adalah dia punya Nama perfume. nama perfume. Ni jenama dia. Jenama dia Who's Fix. Okay. Okay. Kita Tapi akan bau botol dia bersama. macam padu lah. Pegang dia. Okay juga. I rasa dia fruity, floral yang a little bit light and joyful. Dia macam akak-akak yang dah membesar, dia nak pakai perfume fruity tapi dia tak nak bawa pergi tuition. Bagi I. Betul. Dia macam sekali bau, aku macam nak benci dah ni. Faham tak? Macam bila bau, ini bubble gum lah ni. Tapi dia ada layering dia tu yang buat best tu. Dia ada flowery sikit bau dia. Composition dia I rasa menarik lah. Dia bukan manis. Tapi dia memang lady lah. Memang sangat girly, corporate girly kind of personality. Macam tu. Faham. So, you cinta ke you benci? Ke you tengah-tengah? I'm not going to wear this. I pun I takkan bagi orang-orang yang terdekat dengan I pakai pun. Sebab dia corporate girly. Yang dia punya TikTok, a day in my life as a corporate girly. Kau faham tak? Faham. Kan? Faham. Sangat faham. Lepas tu nampak kaki je. Dia punya POV tu nampak kaki saja. Dia ada botol Montigo. Ya. Lepas tu macam kalau dia punya in between daripada pukul 9 sampai 5, walaupun dia datang daripada kamu baru, dia punya snacking dia semua macam mushroom pie. You faham tak? Faham. Dia punya content tu adalah mushroom. Dia tak ada satu pun makanan Melayu dia makan weh. Coffee dia pun yang specialty coffee. Dia tak ada weh. Dia macam makanan-makanan dia macam tu. Lepas tu tengah hari lunch dia salad. Aku tak tahulah untuk mungkin content je ke apa kan. Salad, Caesar salad. Pagi tadi makan mushroom pie. Lepas tu snacking dia pun macam lebih kurang macam chocolate Danish roll. Faham. Yang ada powder gula atas itu kan. Semua itu je makan. Ni dia. Betul. Inilah dia. Okay, tapi faham. dia lovely lah. I rasa dia lovely. Okay. Dia ceria. Macam tu. Tapi bukan I lah. Okay, faham. Ini yang seterusnya. Berlin Black Pepper and Leather daripada Prototype. Mungkin Masculine. I akan suka. Mungkin I think you will like it. I rasa you akan suka. Yes. Okay. Yeah. Ini fresh. Walaupun dia black pepper. And kita dapat leather. bayangkan black pepper tu macam panas kan. Tapi I dapat rasa kesejukan dia. I tak tahu kenapa. I rasa this is masculine. Very masculine. Tapi dia bukan dominant yang patriarki. Faham tak? Dia bukan patriarki dominant tu. Tapi dia very masculine lah. Dia protective but fresh. Ini one true love you tak? I boleh pakai. Boleh pakai. Tapi dia bukan macam Belum lagi. cinta. Bukan. Okay. Tapi boleh pakai. Boleh pakai. Tak malu nak pakai. Dan I rasa mungkin dia akan boostkan confident I. Okay. Kalau siapa-siapa yang low confident, rasa macam diri tu inferior, Boleh pakai yang ni. boleh pakai ini. I rasa dia akan boostkan. Sebab dia very character. Dia memang very strong and dominant. Prototype Berlin Black Pepper and Leather. Kejap, I bagi Sicilian Club. Lepas tu I nak tanya soalan. Sicilian Club ni daripada Us Fragrance. Apa nama dia? Sicilian Club. Wow. So ni semua lokal lah. local. Hebatnya. Sekarang local kita memang gempak. Tengok ni dia magnetic cap. Us Fragrance Sicilian Club. Okay, yang ini something different. Dia bawa kayu juga lah ni. Kayu ke dia? I rasa dia ada freshness juga. Facet dia tu. Dia different. I tak dapat nak bayangkan. Tapi kenapa aku bayangkan dia adalah perabot jati? Perabot jati. Menarik. Perabot jati. Dia macam almari. Dia ke almari yang sebut kayu tu? Bukan. Kan ada almari sebut kayu. Dia perabot jati yang letak dalam office aircon. Tapi dalam tu ada fragrance. Combination of that woody, yang solid wood tu dengan fragrance. Macam tu. You suka? Boleh pakai. Okay. Fresh. Okay. Dia kat sini. Dia bukan kat situ. Dia kat sini. So you dah bau perfume-perfume yang ke arah mahal. You dah bau perfume-perfume yang ke arah fresh. Perfume-perfume bau pengasuh Mak Ina. Pengasuh dia satu je kat sini. Pengasuh dia je yang kat tengah-tengah. Betul. Okay. So kita dah bau dah perfume yang mahal-mahal betul.
So cakap pasal benda-benda yang mahal ni, pada pendapat you, apa satu benda yang you rasa walaupun dia mahal tapi berbaloi untuk beli, berbaloi untuk kita simpan-simpan duit untuk beli? Okay, I punya pandangan kepada semua orang kat luar sana, before you at the age of 30 lah, benda-benda ni kita kena ada walaupun dia mahal. Okay. Kita kena ada satu jam yang mahal. Okay. Walaupun I cakap I tak suka material semua kan, tapi I ada satu jam yang mahal. Sebab I rasa at the age of 30, every man ataupun perempuan lah kat luar sana, you kena ada satu one piece of jam yang mahal. Tapi mahal tu definition you ikut kemampuan kita lah. Maksudnya mungkin 500 pada you mahal, then you should have that. Okay. You kena kumpul duit. Kalau 1,500, 1,500. Kalau you rasa you boleh kita kena ada satu jam proper. Yang analog, bukan macam ni tau. Okay, issue untuk jam I proper tak? Proper. Okay, halal lah. Cantik. Let's go. Lulus. Maksudnya kena ada satu jam analog, professional look, bukan fancy-fancy. Macam leather ke ataupun kulit. Macam tu, macam jam Riha macam tu. Yes, kena ada. Okay. Lepas tu you kena ada satu dress shoe yang mahal. Dress shoe. Kasut office, kasut yang proper, yang mahal. Yang berkualiti dan mahal. Yang berkualiti dan memang jenama kasut. Okay. Kena ada jam yang mahal, kasut yang mahal. And then at least kita kena ada dua helai t-shirt. Bukan, apa? Kemeja Kemeja. Kemeja tangan panjang, putih dan hitam. Mahal. Berkualiti. Yang betul-betul mahal. Yang kau invest. Dan satu suit. Macam jacket atau apa? Blazer and tu. Walaupun kau tak pakai, tapi kau kena ada. Lastly, kena ada satu baju Melayu yang mahal. Satu kena ada. Kena ada. Itu memang I invest. I ada, walaupun I tak material sangat kan, tapi kita adalah baju Melayu yang ribuan. Okay. Kita suka. Kita adalah baju-baju Melayu yang harga dia ribuan. Dan I memang purposely kumpul duit beli baju tu yang memang cutting I. Kalau macam contoh I pergi majlis-majlis yang kita nak bawa image kita, I boleh pakai baju tu. Dia tak aib lah. Tak aib. Selain daripada tu, benda murah lain tak ada masalah. Okey je. Faham. Kau belilah kat long one ke, kau belilah kat hari-hari ke, on daily basis yang hari-hari kita pakai pergi kerja, murah tak apa. But you pula? Benda yang mahal tapi berbaloi beli. Yang you rasa kita boleh berbaloi untuk invest. Tak payahlah cakap kereta-kereta tu, kereta memang mahal kan. I rasa memang knowledge. Anything yang memberikan knowledge. Contohnya classes. Walaupun kelas tu mahal, pergi. Sebab ilmu kan. Betul. Tapi dia memang proper kelas lah. Kau janganlah pergi kelas MLM. Bukan pergi kelas yang kau kena berdiri kat tengah. Lepas tu ada orang kat tepi. Lepas tu kau kena macam ni. Jangan. Bukan kelas yang macam tu. Asyik. Lepas tu dia ada lagu-lagu yang macam memberikan you semangat. Bukan. Like very proper class. Certified. Kalau certified class, any sort of certification, dia akan membantu Upskill. Upgrade diri you. Yes, betul. Kalau macam malas. dalam I punya line of work, I belajar position lighting, I minta orang ajar I set up camera, ajar I belajar OBS, belajar. Pergi. Adakah benda tu best? Mungkin belajar dia akan membosankan lah, tapi dia very valuable. Tapi I percaya tahu ilmu ni akan melindungi kita. Jadi pergilah belajar. Okay, invest lah. So I rasa itu. Invest. Anything knowledge and buku yang you akan baca, pergi beli. Okay, Buku. betul. Tapi dengan syarat buku tu memang kena baca dan bukan kau beli untuk letak jadi koleksi dalam almari untuk menampakkan yang kau orang baca buku. Sedangkan kau tak baca buku pun minta masuk. Kau kena baca buku tu, baru dia berbaloi beli. Kalau beli tak baca, tak payah. I ada apps yang I subscribe 1 tahun berapa ratus Nama dia Blinkist. Okay. Untuk buku. Untuk buku. Dia ada berpuluh ribu buku yang kau kat tu kau beli. Semua ada, kau boleh download. Tapi yang lebih best, sama ada kau boleh buka dia as a buku ataupun kau boleh apps tu bacakan untuk kau. Sebatas semua dibaca, ataupun apps tu chapter by chapter diringkaskan. Dekat phone? I dulu drive, I buka benda tu. Dengar audiobook. Audiobook. Love. Satu makna boleh jadi Menteri Kewangan Gen Z dan ikon belia kreatif negara. Sebab tu berbaloi. Dalam 1 tahun subscribe app tu dalam 200 lebih je. Tapi semua buku ada. Semua buku ada. Memang letup mantap. Okay. Sebelum kita nak mengakhiri kita punya sesi hari ni. Soalan terakhir lah untuk Makno. Okay. Kalau Makno boleh pesan satu benda kat diri Makno sendiri, umur 20. Cantik. You akan cakap apa? Lampau sangat tu kalau umur 20 tu. Umur 20, you jumpa dia ni? Muhammad Nur bin Zakaria umur 20. Dia tengah duduk dekat sini sekarang. Okay. Bercakaplah dengan dia. I baru je post video ni hari ni. Serius ah? Apa yang Makno nak cakap pada Makno yang 20 tahun lepas? Sumpah. Okay. So I akan bagi mesej yang sama lah Boleh. Boleh. Dia tengah duduk dekat sini. Makno umur 20 tahun. I nak bagi tahu yang sebenarnya
ada dua benda yang nak bagi tahu. Satu, yang paling utama sekali adalah kita kalau nak berkawan, kawan apa adanya je. Kawan apa adanya. Sebab kita kena tahu satu benda yang akan tolong kita adalah keluarga kita sebenar-benarnya. Contoh kita ada adik-beradik kita tu bergaduh kita bergaduh adik-beradik tu. Tapi katakanlah kita jatuh tepi jalan, adik-beradik akan kutip juga. Contohlah I ada satu abang yang I memang musuh dia, aku benci dia betul-betul. Tapi as adik-beradik, kita tak mungkin akan biar, contoh ada jatuh longkang, kuat kutip juga. Macam mana pun adik-beradik akan tolong kita. Sepengalaman I lah, kawan-kawan kawan-kawan ni waktu senang je. Faham? Waktu senang saja. Kawan-kawan paling-paling pun dia boleh kata, ya ke, kesian kau doh, kesianlah kau, okey ke, aku sentiasa ada di belakang kau. Tak ada pun, kata-kata saja. Kawan-kawan, I bukan memusuhi kawan, tidak. I just nak menyedarkan diri I yang lampau, yang dulu. Kawan-kawan memang jangan meletakkan kawan-kawan lebih daripada segala-galanya. Sebab at the end of the day, yang akan tolong kita bukan kawan-kawan kita. You rasa tak? I mungkin ada pendapat yang berbeza sikit. Pendapat I adalah family is everything. I love my family members. I tak ada gaduh pun dengan family I. So I sangat protect dan I sangat sayang family I. Tapi I jenis yang kalau I berkawan tu intense all in, dan hati I dah pernah dihancurkan oleh kawan. So I setuju dengan berkawan apa adanya, tapi I juga bersetuju dengan you have to have some quality people around you. Betul, tapi bukan tak semestinya kawan. Bagi I akan macam like I would kill for these people and they would kill for me. Macam tu lah. Okay. Tapi tak ramai. Tak ramai. Memang tak ramai. Susah. Tapi I percaya benda tu lah. I rasa kita perlukan kawan. I memang percaya kita perlukan kawan, kita perlukan hiburan, kita perlukan semua-semua tu. Kita percaya. I percaya benda tu. Tapi I juga percaya yang kita kena utamakan apa yang lebih utama. Faham. Macam tu lah. Sebab as a anak muda, kita biasanya ada tendensi untuk membelakangkan family macam tu. Membelakangkan segala-galanya demi kawan semua kan. So I rasa benda tu tak healthy lah. I setuju lah. Betul. Sebab macam bila I fikir sekarang, di mana kawan-kawan I yang dulu waktu I 20 tahun lepas, waktu I muda-muda dulu, mana dia orang sekarang? Okay. No, that makes me think. Tak kata dia orang jahat. Tapi semua orang pun akan busy dengan kehidupan masing-masing. Bila dah kerja, dah kahwin, ada anak-anak, dia orang bukan masa untuk tolong kau lagi. Faham tak? Bukannya nak kata dia orang tak tolong sebab dia orang jahat. Sama macam I, I akan prioritaskan anak-anak I juga dengan wife I berbanding dengan orang lain. So hargai orang yang worth untuk kita hargai. Okay, faham? Setuju. Lebih dari segala-galanya macam tu. Tapi berkawan lah, korang kawan penting. Okay, bukan kata kawan tak penting, cuma jangan go beyond. Faham. Nombor 2, that's a valuable advice. Okay. Nombor 2, 2, tak ada siapa pun peduli macam kita, pasal kita. So jangan kisahkan validation orang lain. Jangan hidup atas kegembiraan orang. Betul. Agree. Sebenarnya kita pun tak kisah. Kalau kita jalan-jalan keluar ni, Reha, kita nampak ada satu orang pakai baju t-shirt dengan kain plekat. Kita macam biasa, kita pandang dia sekali lalu je. Kita tak ada rasa macam kita tak peliknya dia pakai macam tu. Kita tak ada terfikir-fikir pasal dia. Kita tak ada rasa macam kenapa dia tak ada kan. Sama je. Orang tu pun pandang kita macam tu pun. Kalau kau pakai apa pun, tak ada siapa pun kisah. Jadi hidup je atas kegembiraan kita. Jangan fikirkan validation orang lain. Betul. Lagi-lagi dalam era social media ni. Betul. Relax. Take a deep breath. Asalkan kita tak menanya orang, kita tak buat benda-benda yang pelik-pelik, okey je. InsyaAllah. Okay. So, kita punya mission untuk mencari makna punya one true love, adakah berjaya hari ni? Okay. Adakah berjaya? Adakah Taufik, you punya one true love? Adakah Tengku Iqmal Danish? Adakah Yusef, the prince of something? Ni kan? Yusef tu kan? Yusef. Adakah kita punya Maina? Adakah kita punya perfume yang teh tadi? Shifrak 3 sip tea. Okay. Ni. Kejap. Ni siut. Ni wangi. Semua kat belah-belah sini wangi lah. Ni amwash. Kan? Okay. Cinta hati pertama ni lah. Cinta hati pertama makna adalah Putera Yusef. Yeah. Amwash decision. Okay. Amwash decision menang. Nombor 2 I rasa ni Marina. Nombor 2 Marina kan? Marina Rituals Anarkiti. Nombor 3 adalah Taufik. Nombor 3 adalah Taufik. Ya. Sugar Bomb Blue Aqua. Yes, Taufik, you berjaya memenangi hati I. Sebenarnya you dengan Marina Rituals ni sebenarnya saing-saing je sebenarnya. Cuma dia berbeza karakter je I rasa. Faham? So kalau sebab kita tak boleh nak bagi nombor 2 dua orang. So kita bagilah macam tu. So Taufik mungkin jatuh nombor 3 disebabkan Marina Rituals ni lebih kepada fresh and menyegarkan. Dia lebih membangkitkan. Taufik ni dia lebih macam banyak karakter sikit kan. Sebab dia macam at first tu kita bawa dia lain sikit, dan transition dia lain sikit. Tapi dia tetap wangi dan dia tetap menyegarkan dan dia akan disayangi ramai. Kita love. Kita suka. So
Prince tetap menang lah. Prince. Wangi lah Cinta dia Hati Mak Noh. Patutlah harga dia mahal kan? Ya, 1,800 ke 2,000 super tak ingat. I beli dekat Oman. Tapi dekat Malaysia pun dia jual. Ni dekat Malaysia mana-mana branch Amwash. Patutlah dia wangi dan dia digilai ramai. Selain daripada decision ni, mana lagi yang you akan happy? I suka yang tak bau Amwash sangat. Ni I rasa yang paling Amwash yang I boleh go. Yang lain macam purpose ke, guidance ke, I macam Very Arab. no, I cannot. Dia terlalu frankincense. I can't. So I suka bau dia macam Love Hibiscus, Love Delight, Love Tuberose. Dia orang memang suka frankincense kan? Ya. Dia memang wadidaukah Getah tu kan? Dia UNESCO. getah apa? Resin dekat pokok tu. Kan? Boswellia sacra. Itu. Okay. So terima kasih banyak Riha kerana menjemput saya dan harapnya orang dapat terimalah semua pandangan kita ni kan. Ni pandangan kita semata-mata, bukan fakta pun. Betul. Ini pandangan kita je. At the end of the day, I punya prinsip adalah satu saja dalam kehidupan ni, kita tak boleh menang semua. You kalau nak menang something, you kena lose something. So you tak boleh menang, kita tak boleh kalah semua juga, kita tak boleh menang semua juga. In life memang macam tu. You nak ada simpanan yang banyak, kena susah-susah dulu. So you kalah lah kat sini, tapi mungkin you menang kat sana. Betul. So macam itulah, apa-apa je dalam relationship ke, perhubungan ke, pekerjaan ke, apa-apa dalam hidup ni, you kena kalah something baru you menang something. Jangan kalah semua, jangan juga menang semua. Okay? So itu dia kita punya tetamu untuk sniff and So itu dia kita punya tetamu untuk Smell and Tell hari ini, iaitu ikon Gen Z, ikon kewangan Gen Z, iaitu Abang Mak Noh. Yes. Kalau nak try perfume-perfume yang Mak Noh dah try hari ni, especially yang local brand, boleh datang ke Fragrance Festival Malaysia 3.0 2 sampai 4 Oktober, 2, 3, 4 Oktober di Pavilion Bukit Jalil Exhibition Centre. Mendang tau tu, dia punya tempat. Dulu naik tangga saja you all. Betul. Naik tangga, orang beratur kat tangga yang panas. Itu yang satulah. Yang first. Yang nombor 2 dah upgrade sikit dah. Kali ni lagi atas lagi dia. upgrade. Siapa-siapa yang nak pergi, tolong pergi, sebab I rasa memang satu experience yang sangat menarik untuk korang pergi, untuk alami. Okay, kena belajar perfume, kena pakai perfume. And satu benda lagi, macam kita support local lah sebenarnya. Support local, betul. So duit tu dia akan berputar mengalir dekat dalam ekonomi lokal. Betul. Yes. Okay. So itu saja. Terima kasih guys siapa yang menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share dan komen apa you punya favourite part and apa you punya favourite perfume dekat bawah. Thank you so much. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.